Itu semua atas pandai kecek, bui saja. Faham tak? Yes. Ya, betul. Apapun dari rumah ni yang korang nak, korang bagi tahu. Nak rias tak boleh. Okay guys, so malam ni kita orang busy sebab orang nak datang ambil kerusi makan. Bukan meja makan, kita orang tak jual meja makan. Kita orang tengah cuci kapet. Yes. Dia datang beli kerusi, kita orang bagi free kapet. So that's why kita akan cuci. Kalau dia tak puas hati nanti bagi dia cuci sendiri pula. Okay. Tu abang datang ambil almari kasut. Macam yang kalau korang tengok posting TikTok saya ke video ni. Okay, korang ready untuk barang-barang di Let Go. Ni Aiman Nawar dah booking. Ready. Ni pun Jintel ni. Ni Fira dah booking. Meja makan, kerusi apa semua ni. Dryer, washing machine, dapur masak apa semua ni. Kat atas katil, tilam apa semua. Banyak. Siapa-siapa nak beli boleh. Saya jual murah je. Tapi saya nak lap dulu sikit bang. Dah lap dah di belakang dia je. Belakang. Gelap lah pula. Abang dari mana? Alah, sini je apa nama Taria. Oh. Taria. Dekat je. Thank you bang. Oh. Condition cantik lagi. Cuma ni je lah. Abang sapu cat baru ke putih ke. Lampu. Okey bang. Okey, settle. Okey, saya jual. Tadi ada akak datang beli microwave kita lah. Tapi saya tak sempat nak record sebab apa? Dia sampai tahu tak sampai. Mai saya tolong bang. Macam ni? Kita taruh try masuk minta. Lama kita aja kerusi tu. Yang nak self pick up sahaja. Kita tak boleh nak post. Ada barang tak? Kalau ada tu halal lah. Kalau ada 50 ke 100 tu halal lah. Okey bang. Okey, ngam. Sekejap saya angkat dari sana jap. Okey. Alright. Terima kasih. Thank you bang. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa, tengok gambar tu tengoklah. Ambil lah apa. Ada banyak lagi. Banyak lagi. Cuma tak sempat update lagi. Okey. So kita dah settle. Yang ini dah tiada. Titip. Okey. Kenapa Rias? Wih. Tukar pampers. Kerusi ni akan dibeli sekejap lagi. Kita jual 50 satu. So dia ambil ke 6. Nampak? Saya dah posting kapet kita tak bagi free. Tapi tiba-tiba kita bagi free. Macam ni kan. Kita tahu beli dryer dapat ni. Tak ada dah. Jangan bagi Facebook orang dah beli dah dryer. Oh beli dryer. Tak kita. You wash your mouth and then tukar pampers. Go with Amjad. Okay, so ni kita nak cuci kapet. Kita dah vacuum tadi apa semua. Gulung. Ni barang-barang nak masuk rumah baru. Macam ni playpen, beli playpen, kita bagi toys. Contoh orang datang bagi beli playpen kan. Kita tak tahu tiba-tiba apa dia nak, kita bagilah, kita tak tahu. Itu semua atas pandai kecek, bui saja. Faham tak? Okay, kita orang kerusi dah sampai. Kita ambil kerusi sekejap. Kakak thank you kakak. Beli kerusi. Kalau ada kurang kakak bagi tahu je. Ada masalah apa-apa. Okey kak. Kapek-kapek akak. Kenapa Riaz? Okey, so untuk malam ni settle. Semua settle. Kosong sudah. Meja ni mami tak seyu lah mami. Dia nak letak kat office. Kenapa sayang? Meja tu dia a very good quality. Dia punya ni memang tebal, berat, memang. Lepas tu buat apa? Ada dah meja kat office. Meja kat office tu saya jual. Siapa nak meja kat office tu boleh ni. Meja kat office tu pun saya beli mahal juga. Cumanya dia kecil sikit. Yang ni besar. So nak ganti dengan meja ni. Sebab senang sikit staff saya nak buat kerja. Macam meja tu kerja sangat untuk buat kerja. Betul. Okey, so kapet dah tak ada, kursi ada. Meja je ada. Settle untuk malam ni. Jadi tunggu pula untuk orang yang datang ambil next. Okey guys, selamat pagi, kembali lagi bersama saya dan hari ini merupakan hari penting untuk kami sekeluarga. Yes, tengok tu mami bersama muanya, Kak Lia tengah bermakeup. Macam yang korang tengok kat TikTok post, yang ni, yang ini, yang dah ada kabinet TV belum, cermin belum. Walaupun saya tak confirm, playpen dah ada. Ni buy one, free yang ni, macam saya cakap. Saya tik sebab dia nampak dia longgar. So saya tak nak masuk nak drill dua-dua ni screw. Yang ni kita nak jual
Yang ini apa semua. Macam kalau tengok kat TikTok post lah. Yes. Ya, betul. Yang ni dah ada. Sebab kita nak bagi rumah ni betul-betul kosong. Okey, sebab kita datang kosong dan kita jual. Kita keluar pun kosong. Jom saya tunjuk ke atas. Kita nak buang apa. Kita nak jual apa. Ni kepala katil dah tercabut dah. Ni kita nak jual akuarium. Cuma akuarium ni idea paras level sini je. Okay, so sesuai untuk ular ke, reptile ke apa ke, kura-kura ke apa. Sebab ni akan terapung. Okay, yang ni, meja ni kita nak jual juga. Rak ni pun cermin, meja, rak buku. Almari ni, almari besar ni dan katil lah. Katil tu tak ada sebab tadi patah kat depan dia tu. So kita akan jual murah-murah. So siapa yang nak lah. And bilik Ang lah. Kat bilik tetamu ni ada 2 almari putih. Siap dah kah? Abang beli nasi. Siap dah kah abang beli nasi? Nasi khabu. Okay, so, bersiap lah kau nak tubik waktu rumah makan. Okay, so ni 2 almari putih. Beli yang ni, kita bagi free yang ni. Sebab apa free? Sebab tombol dia tak ada. Tapi kan, korang boleh beli tombol dekat DIY ke apa. Pasang sendiri. Okay, saya memang baik orangnya, jangan risau. Nampak? So ni bahagian dalam dia. Nampak? Dia ada macam tu, and then tempat untuk gantung baju. Okey. Yang ini pun nak jual. Okey, and then rak tu, kabinet tu dan katil ni. Katil beserta tilam semua. Okey, so basically korang nak tengok semua yang nak dijual. Alright? Jadi, apa-apa dari rumah ni yang korang nak, korang bagi tahu. Nak rias tak boleh. Ni pun kita nak jual. DM Jo. Sebab saya penuh dengan DM lagi. Okey, Daddy duduk. Okay, so turn saya untuk make up. Nak hilangkan ni lebam ni. Dan pula ada lebam. Cantiknya. Gimana cantik-cantik ni? Masya Allah. Cantiknya isteri saya. Kalau nak cantik macam ni, jangan lupa book kat Lia. Dia punya IG, Lia Aziz. Okay? Ni kat Lia, okay? Okay. Okay guys, so itu sajalah konten kita untuk kali ini. Thank you so much tengok sampai habis. Stay tune untuk next content dan content house tour. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Hope korang sentiasa support kami. Bye bye. Weh. Weh, hilang shirt. This is the power of makeup. Sebenarnya guys, saya amazed gila dengan orang yang pandai makeup ni. Sebab apa? Sebab itu seni yang tak semua boleh buat. Tengok muka dia. Dah selamat dah. Tak ada dah. Korang tak dapat apa pun. Tak nampak macam makeup pun. Nampak tak? Kepawaan Kak Lia ni. So siapa-siapa nak makeup dengan dia, booking. Sebab dia busy. Artis, apa semua tu selalu dengan dia. So dia pack sikit jadual. Kalau jauh-jauh tu, tak tahu lah. Apa-apa PM dia. Kalau saya tu, okey dah tu. Tapi bagi dia, muar, dia rasa tak perfect.